Saya nak tahu nama tanah, nama onyang. Nama tanah ada nama arwah suami saya dengan nama adik perempuan. Tapi suami saya meninggal, adik dia delete nama suami saya. Dia kata borang tak komplit. Arwah suami ada anak lelaki untuk sambung. Macam mana saya nak buat? Tu soalan dia sampai habis lah. Okey, kalau kata nama arwah suami dah ada dalam geran, maksudnya arwah suami sebagai pemilik. Adik tak mungkin boleh delete nama suami macam tu je. Dia tak boleh sebenarnya. Dia kena mohon buat urusan pusaka. Melainkan adik dia mohon, tapi tak senaraikan puan dan anak arwah suami tu sebagai waris. Kemungkinan tu boleh jadilah. Tapi saya punya nasihat, cuba semak dulu betul-betul. Kadang-kadang adik tu dia cakap je. Dia pun sebenarnya tak boleh buat apa. Kadang-kadang dia cakap je. Dia sengaja macam nak takutkan ataupun nak menindakkan hak. Tapi sebenarnya kalau kat pejabat tanah pun tak boleh nak tukar nama orang mati macam tu. Sebab kalau nak buat urusan tu, kalau kata meninggal dia kena buat urusan pusaka dulu. Kalau hidup dia kena tanda tangan 14A. Tapi itulah banyak benda lah nak kena semak. Betul-betul ke dah tukar ataupun belum. Nasihat saya, semak dulu. Buat carian rasmi ataupun carian persendirian, tengok nama arwah suami masih ada ataupun tak.